Apa kaitan pilihan raya negeri Johor ke-16 ini dengan Datuk Seri Mohamad Najib Razak? Persoalan itu dibangkitkan oleh Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Mohamad Hassan, ketika diminta mengulas kenyataan Timbalan Pengerusi DAP Ngah Korming yang menyatakan hasrat untuk meletakkan jawatan sekiranya BN berjaya memenangi PRN Johor ke-16. Menurut laporan Kosmo Online, Mohamad Hassan turut mempersoalkan kenyataan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan itu serta mencabar beliau supaya menunaikan hasrat tersebut jika benar-benar serius. Ini kerajaan negeri. Kalau BN menang di Johor, kita buat tubuh kerajaan negeri sahaja. Kerajaan negeri tak ada kena-mengena dengan hal-hal persekutuan. Jadi janganlah cakap besar sangat. Kalau dia nak letak jawatan, letaklah jawatan segera. Tak ada masalah bagi kita, katanya ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program bersama penduduk di Dun Simpang Jeram bersama calonnya, Datuk Azman Ismail, di sini hari ini. Sebelum ini, dalam satu temu bual eksklusif bersama Oriental Daily, Ngah Korming dilaporkan berkata beliau bersedia menjadi individu pertama melepaskan jawatan sekiranya Datuk Seri Mohamad Najib Razak dibebaskan tanpa sebarang kesalahan. Beliau turut menjelaskan bahawa DAP juga tidak menolak kemungkinan untuk menarik diri daripada kerajaan perpaduan jika keadaan itu berlaku kerana perkara berkenaan dianggap sebagai garis merah oleh parti tersebut.